Sekalipun dilambung oleh penyokong sehingga ada yang menyifatkan kelibatnya persis pemain tengah Manchester United Bruno Fernandes, kemampuan pemain berdarah warisan baharu negara, Hector Herrera belum teruji sepenuhnya. Jelas bekas pengarah teknikal PDRM FC, Hector perlu terus meningkatkan prestasinya memandangkan dia dilihat bakal menjadi antara watak penting buat skuad bimbingan Peter Klamovski khususnya dalam misi merebut tiket ke Piala Asia 2027. Ia satu penampilan sulung yang menjadi dan teknik memang ada, maksudnya dia ada semua yang diperlukan sebagai pemain tengah. Secara individu, dia ada kemahiran teknikal yang baik dan menyumbang kepada kemenangan pasukan, cuma berdasarkan perlawanan menentang Nepal, dia masih sederhana tetapi ini satu permulaan yang baik selepas mengambil kira penampilannya bersama pasukan baharu. Kita perlu beri masa kepada dia kerana kita belum nampak dia beraksi dalam perlawanan dalam tekanan yang lebih tinggi. Nepal bukanlah lawan sebenar kita berdasarkan kedudukan ranking. Kita mahu lihat persembahan dia yang sebenar dan lebih hebat lagi khususnya apabila menentang pasukan yang lebih baik selepas ini, kata Fauzi. Prestasi memukau ditunjukkan Hector menyaksikan beliau diangkat sebagai pemain terbaik perlawanan dan persembahan pemain itu turut mendapat pujian ramai penyokong bola sepak tempatan. Malaysia National Team berkongsi kemas kini terbabit dengan berkata debut yang tidak mampu dilupakan. Tahniah Man of the Match, Hector Herrera, meninjau bahagian komen di laman rasmi Malaysia National Team. Majoriti penyokong tampak berpuas hati dengan kualiti ditunjukkan pemain berusia 28 tahun itu, malah ada yang menyifatkan pemain itu ibarat Fernandes.